Ditipu seorang pegawai kiriman terhadap hingga anggota polis tahan dalam Islam, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, bersih dan sempurna akal, tubuh dan jiwanya. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amanah yang mesti dijaga sebaik-baik mungkin. Namun hari ini semakin ramai yang lalai, terjebak dengan najis dadah yang memusnahkan segalanya. Dadah bukan sekadar bahan terlarang, ia adalah racun yang perlahan-lahan menghancurkan nikmat terbesar yang digunakan oleh Allah. Apa itu? Iaitu akal. Akal yang sepatutnya digunakan untuk berfikir, menilai dan beribadah, namun menjadi lemah dan gelap apabila dipengaruhi najis dadah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu campakkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ayat ini menjadi peringatan tegas bahawa Islam menolak segala perkara yang boleh memudaratkan diri, sama ada dari segi jasmani, rohani maupun akal fikiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini bermakna setiap perbuatan yang membawa kerosakan terhadap diri sendiri, termasuk penyalahgunaan dadah, adalah dosa dan perbuatan yang ditegah oleh agama. Dadah membawa banyak keburukan. Ia menjauhkan manusia daripada ibadah, menyebabkan mereka lalai daripada tanggungjawab terhadap keluarga, masyarakat dan juga agama. Ramai yang kehilangan pekerjaan, rumah tangga musnah, malah ada yang sanggup melakukan jenayah demi mendapatkan dadah. Inilah kesan apabila akal yang sihat dikaburi oleh nafsu dan ketagihan. Islam mengajar kita bahawa menjaga kesihatan dan akal adalah sebahagian daripada ibadah, kerana hanya dengan tubuh dan minda yang sihat kita mampu beribadah dan menunaikan tanggungjawab sebagai hamba Allah dengan lebih sempurna. Oleh itu, menjauhi dadah bukan sekadar pilihan tetapi kewajipan bagi umat Islam. Namun, Islam juga agama penuh kasih sayang bagi mereka yang telah tersilap langkah. Pintu taubat masihlah terbuka luas. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat Az-Zumar ayat ke-53, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Maka janganlah pernah putus harapan, kembalilah kepada Allah, carilah bantuan dan bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Setiap langkah meninggalkan dadah adalah langkah menuju rahmat dan kehidupan yang lebih baik. Jadi itulah perkongsian yang dapat saya bagikan berkenaan dengan isu dadah. Jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah kesannya membinasakan. Ambil kisah, ambil tindakan.